mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Berlalulah puasa, bermulanya Hari Raya. Saling bermai dan bersukaria, miskin dan kaya, tua dan muda semuanya bersama. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Di Qdis kami bersama capai cita-cita. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Berlalulah puasa, bermulanya Hari Raya. Saling bermai dan bersukaria, miskin dan kaya, tua dan muda semuanya bersama.
mulia. Berlalulah puasa, bermulanya hari raya. Saling bermaaf, bersukaria. Miskin dan kaya, tua dan muda semuanya bersama. Dah ready nak raya? Jom ikut rentak Raya Cuties. Mari-mari kita raya. Mana-mana sama sahaja. Di bandar boleh, di desa boleh juga. Video call Lagilah boleh. raya tetap raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. EQDIS kami bersama capai cita kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Raya yang dinanti kini tiba lagi. Kita menyambut sepenuh hati. Hanya datang setahun sekali. Oh gembiranya, senang hati. Ingat, ingat, ingat beraya juga. Jangan dilupakan mereka yang tercinta. Kongsi sama-sama kita gembira. Ini baru raya Aidilfitri, hari yang mulia. Harus diraya sepenuhnya. Miskin kaya, tua muda, kita sama-sama. Oh selamat hari raya, ya ya. Oh selamat hari raya, ya ya. Dengan penuh gembira, ha ha. Bermaaf dan bermesra, ini barulah raya Aidilfitri, hari yang mulia. Harus diraya sepenuhnya. Miskin kaya, tua muda, kita sama-sama. Oh selamat hari raya, ya ya. Oh selamat hari raya, ya ya. Dengan penuh gembira, ha ha. Bermaaf dan bermesra, ini barulah raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Berlalulah puasa, bermulanya hari raya. Saling bermaaf, bersukaria. Miskin dan kaya, tua dan muda semuanya bersama. EQDIS kami bersama capai cita kita. Cantik tak ayah? Zul, apa yang Zul lihat tu? Ayah, bukankah ni sepupu Zul? Sepupu Zul? Abang Akib? Aha, ya. Abang Akib. Baru ayah teringat. Abang Akib ini
Ialah seorang influencer yang terkenal di pelbagai sosial media. Dia mempunyai ramai followers yang tak terhingga. Dia juga seringkali mendapat pelbagai sambutan daripada penganjur. Oh ya, kemasyhuran Abang Akib tak terbilang. Influencer, MC, model, fashionista. Keluarga Abang Akib menetap bersama? Oh tidak, keluarga Abang Akib menetap di kampung. Ayah Abang Akib merupakan seorang penternak yang berjaya. Ini pula ibu Abang Akib, seorang penjual makanan. Laris dengan nasi lemaknya. Sedap. Nasib baik bulan puasa. Tapi seringkali mereka kesunyian. Kenapa Abang Akib tak pulang ke kampung? Sebab... Yang, you rasa anak kita tu macam mana ya? Mana I tahu? Video call lah dia. Pakai ni. VC? Macam mana nak VC kalau tak ada line? I tahu mana mau dapat line. Hai nak, nampak mak tak? Mak, Kip tengah busy ni. Ya, mak tahu. Busy juga. Tapi puasa tak? Mak ni puasa-puasa juga. Tapi mana dapat line ni? Nak, adalah. Rahsia. Rahsia? Mak dan ayah ada hantar something special for you. Nanti jangan lupa makan ya. Something special. Diamlah. Orang nak bercakap, dia pun sibuk bercakap. Nak, jangan lupa makan nanti ya. Mak ayah rindu sangat dekat Akib ya. Bye nak. Love you. Muah, muah. Berpesan untuk Cik Akib. Terima kasih bang. Wah, apa benda ni? Glamour sangat ketupat dan rendang ni. Mak, ayah, Akib dah balik. Nak, nak. Glamour sangat tu. Kurangkan sikit. Tak nampak anak mak tu. Bila Akib balik ni? Rindulah dekat mak ni. Anyaman ketupat bersilang-silang. Lemang rendang bersama ditayang. Kehidupan ini singkat senang melayang. Anak kesayanganmu sudah pun pulang. Kini tiba masanya hati gembira di hari raya. Bertemu sanak dan saudara, bermaaf-maafan dengan keikhlasan. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Berlalulah puasa, bermulanya Hari Raya. Wah, banyaknya likes. Mak tahu Kip banyak follower kan? Glamour lah tu. Mak pun akan famous macam Kip. Ya mak. Tapi nak, macam mana you live ni? Ini betul Kip. Tak ada internet. Itulah cerita pasal Abang Akib. Taklah ayah, tengah live ni.
Sejauh mana pun tapak kaki melangkah, akhirnya rindu pada rumah juga. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kenapa line slow sangat ni? Nak raya bukan bahaya. Berhati-hati di jalan raya. Senyumlah sayang. Jangan selfie, sangat bahaya. Alamak! Kelam kabut sambut raya. Biar lambat asalkan selamat. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Berlalulah puasa, bermulanya Hari Raya. Saling bermaaf, bersukaria. Miskin dan kaya, tua dan muda semuanya bersama. Mari-mari sila jamu. Ada rendang, ketupat dan lemak. Ada nasi lemak dan sate. Mari-mari sila jamu. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Di QDIS kami bersama capai cita kita. Bahaya? Raya? Bahaya? Raya? Mestilah nak raya, bukan bahaya. Bulan berpuasa telah berlalu, tiba masanya untuk bersatu. Jari disusun pohon kemaafan, saling bermaafan tanda ikatan. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Selamat Hari Raya, malam penuh riang gembira. Si comel penuh bulu bergebu, bermanja-manja untuk bertemu. Berkat Tuhan datang menjelma, jom jemput raya bersama-sama. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Selamat Hari Raya, malam penuh riang gembira. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Selamat Hari Raya, malam penuh riang gembira. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia.
Pada suatu ketika dahulu, wujudnya 5 sahabat yang gebu dan comel. Kampung Ketupat, tempat kebahagiaan, penuh dengan keamanan dan kedamaian. Namun, datangnya musibah yang memerlukan usaha 5 sahabat bersama. Dan inilah kisah mereka menjadi wira. Raya hampir tiba, semua gembira untuk beraya. 5 sahabat berhimpun, meriah menyambut bersama-sama. Mencari kunci yang hilang, lalui rintangan tak terbilang, bersama hadapi cabaran. Kisah 5 sahabat jadi teladan. Perjalanan jauh tidak terhingga, dari kampung ke pulau. Kerana sunyi mereka berkawan, jadi teman sejati. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Berlalulah berpuasa, tibalah Hari Raya. Perjalanan jauh direda, cabaran sama-sama diharungi. Ketulusan hati dipinta, pulang dibawa wira-wira raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia, menyanjung tinggi setingginya wira raya yang hebat. Comel, jom makan. Selamat Hari Raya, Comel.